Assalamualaikum dan salam sejahtera. Selamat datang ke segmen khas Lensa TV OK. Tahukah anda, alam prasekolah merupakan langkah pertama anak-anak mengenal dunia pendidikan formal? Prasekolah SK bertanpa dana berusaha menyediakan pendidikan awal yang terbaik. Untuk liputan lanjut, kita bersama Hana di lokasi. Terima kasih Haifa. Sebaik sahaja anda melangkah masuk ke SK bertanpa dana, anda akan melihat bangunan prasekolah di sebelah kiri. Tempat yang cantik dan kemas ini menempatkan 75 orang murid, 3 orang guru serta 3 orang pembantu pra. Terdapat 3 kelas di sini, iaitu Iris, Inspira dan Izora. Kelihatan mereka sangat gembira belajar di sini. Suasana pembelajaran yang menyeronokkan membantu murid membina keyakinan diri, berkomunikasi dan belajar bersama rakan-rakan. Prasekolah ini mempunyai dapur khas untuk penyediaan makanan bagi murid. Terdapat juga ruang makan khas yang selesa untuk murid menikmati hidangan bersama-sama. Sesungguhnya, prasekolah bukan sekadar tempat untuk belajar, membaca, menulis dan mengira. Di sinilah anak-anak belajar berdikari, berkawan, berkongsi dan membina keyakinan diri. Sekian, kita kembali ke studio. Terima kasih Hana. Semoga pendidikan awal di Prasekolah SK bertanpa dana terus mantap dan cemerlang. Sekian untuk segmen khas kali ini, sehingga berjumpa lagi.